Kalau tulang lembu korang boleh kita buang dalam tong sampah, bab dengar kata tak dibuang, kena tanam. Boleh buang. Sunat tanam. Bukan haram buang. Nah, kalau kita buang, tidak memudaratkan orang, tidak menyebabkan bau busuk orang, harus. Tapi kalau kita buah dalam tong sampah jadi busuk, jadi lalat, jadi penyakit, semalat kita tanam. Macam darah kita, walaupun darah kita sikit, dia buat tubik pek kat hidung atau kat dahi, dia pun ambil. Ada merah sikit darah, sunat tanam tisu ni. Sunat tanam, apa yang keluar daripada badan kita sunat tanam. Turun puang pek dia, sunat tanam. Faham tak? Kena rumah sewa hok dok jual hok lepo kat ikat gitu. Posmen lalu lepuk. Jangan kawan. Faham tak? Buruk dari kawan tu. Bandel. Dia tak tahu ke hukum langsung. Tak. Buanglah molek-molek. Sunat tanam. Ni kita gunting rambut ni, sunat tanam. Gunting misal, gunting janggut, sunat tanam. Dah kita buang atau apa? Tidak haram. Sunat tanam. Bukan wajib tanam.